Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Ronaldo betul-betul akan bersara? Atau dunia bola sepak masih akan menyaksikan legenda ini beraksi sehingga usia 45 tahun di Piala Dunia 2030? Rayuan jutaan peminat kini mencetuskan persoalan besar mengenai masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Salam sejahtera, kembali lagi di Nadi Sukan. Terima kasih kerana bersama kami. Hari ini kita akan mengupas mengenai masa depan Cristiano Ronaldo selepas Portugal tersingkir daripada Piala Dunia FIFA 2026 serta mengapa masih ramai percaya legenda bola sepak dunia itu mampu terus beraksi sehingga Piala Dunia 2030. Menurut laporan berita harian, Cristiano Ronaldo akhirnya kembali aktif di media sosial selepas beberapa hari mendiamkan diri susulan penyingkiran Portugal di tangan Spanyol pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ronaldo memuat naik gambar bersama skuad Portugal dengan caption ringkas, "Portugal sentiasa." Namun hantaran itu segera dibanjiri jutaan reaksi daripada peminat di seluruh dunia. Portugal tersingkir hasil jaringan lewat Mikel Merino pada minit ke-91 yang memberikan kemenangan 1-0 kepada Spanyol. Kekalahan itu menyaksikan Ronaldo meninggalkan padang dalam keadaan sebak selepas dipercayai mengharungi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Sebelum kejohanan bermula, Ronaldo sendiri pernah mengakui bahawa edisi 2026 merupakan Piala Dunia terakhirnya. Kenyataan itu menyebabkan ramai penyokong menerima hakikat bahawa perjalanan beliau bersama Portugal di pentas terbesar dunia hampir ke penghujung. Namun keadaan berubah selepas hantaran terbaharunya di Instagram. Ribuan komen mula memenuhi ruangan media sosial dengan satu harapan yang sama, iaitu meminta Ronaldo terus bermain sehingga Piala Dunia 2030 yang bakal berlangsung di Portugal, Spanyol dan Maghribi. Ramai penyokong percaya tahap disiplin, penjagaan fizikal serta profesionalisme Ronaldo membolehkan beliau terus bersaing walaupun bakal berusia 45 tahun ketika kejohanan itu berlangsung. Bagi mereka, Ronaldo bukan pemain biasa. Sebaliknya, seorang atlet luar biasa yang sentiasa memecahkan batas usia. Sepanjang 6 penyertaan Piala Dunia, Ronaldo turut mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berturut-turut. Rekod tersebut menjadikan namanya terus terpahat dalam sejarah bola sepak dunia. Selain rekod jaringan, Ronaldo juga merupakan penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Pencapaian itu membuktikan betapa besarnya sumbangan beliau kepada skuad kebangsaan sepanjang lebih 2 dekad. Persoalan utama sekarang bukan lagi sama ada Ronaldo masih mampu bermain, tetapi sama ada beliau masih mempunyai motivasi untuk meneruskan perjalanan antarabangsa selama 4 tahun lagi. Jika dilihat kepada tahap kecergasan semasa, Ronaldo masih menunjukkan kemampuan luar biasa. Walaupun usianya sudah melepasi 40 tahun, beliau masih mampu menjaringkan gol, bersaing di peringkat tertinggi dan menjadi tonggak utama Portugal. Namun, cabaran sebenar bukan sekadar fizikal. Persaingan dalam skuad Portugal semakin sengit dengan kemunculan ramai pemain muda berbakat. Jurulatih pastinya perlu memikirkan keseimbangan antara pengalaman dan pembangunan generasi baharu. Pada masa sama, Ronaldo mempunyai pengaruh yang sukar digantikan. Kehadirannya bukan sekadar sebagai penjaring gol, malah menjadi inspirasi kepada pemain muda serta simbol keyakinan seluruh negara. Sekiranya beliau memilih untuk terus bersama Portugal, kemungkinan besar peranannya akan berubah. Ronaldo mungkin tidak lagi bermain setiap minit, tetapi menjadi pemimpin yang membimbing generasi baharu sehingga kejohanan besar. Piala Dunia 2030 juga mempunyai nilai sentimental yang tinggi kerana Portugal menjadi salah satu tuan rumah. Ramai peminat melihat ia sebagai pentas paling sesuai untuk Ronaldo mengucapkan selamat tinggal di hadapan penyokong sendiri. Namun, keputusan itu tetap bergantung kepada Ronaldo sendiri. Beliau terkenal sebagai individu yang sentiasa menetapkan sasaran tinggi dan hanya akan terus bermain jika benar-benar yakin masih mampu memberi impak kepada pasukan. Tidak mustahil juga beliau memilih untuk menumpukan perhatian kepada Euro terlebih dahulu sebelum membuat keputusan muktamad mengenai Piala Dunia 2030.
Apapun keputusan akhirnya nanti, legasi Ronaldo sudah pun lengkap. Beliau telah memenangi pelbagai trofi, memecahkan pelbagai rekod dan mengubah landscape bola sepak moden melalui dedikasi luar biasanya. Jika benar beliau terus bermain sehingga usia 45 tahun, ia bakal menjadi satu lagi pencapaian luar biasa yang mungkin sukar diulangi oleh mana-mana pemain pada masa hadapan. Sebaliknya, jika beliau memilih untuk bersara lebih awal, nama Cristiano Ronaldo tetap akan dikenang sebagai antara pemain terhebat sepanjang zaman yang pernah menghiasi dunia bola sepak. Buat masa ini, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal masih menjadi tanda tanya. Walaupun beliau pernah menyatakan Piala Dunia 2026 adalah yang terakhir, rayuan jutaan peminat membuktikan dunia masih belum bersedia mengucapkan selamat tinggal kepada legenda tersebut. Sama ada beliau muncul di Piala Dunia 2030 atau tidak, legasi Ronaldo sudah pun terpahat sebagai salah seorang pemain paling hebat dalam sejarah bola sepak. Ronaldo selama ini dikenali sebagai atlet yang sentiasa menolak batasan usia. Sejak awal kariernya, beliau sangat menitik beratkan aspek pemakanan, latihan, waktu rehat dan pemulihan badan. Disiplin luar biasa itu menjadi faktor utama mengapa beliau masih mampu bersaing di pentas tertinggi ketika kebanyakan pemain seangkatannya sudah lama bersara. Jika dibandingkan dengan pemain lain yang pernah beraksi sehingga usia lebih 40 tahun, Ronaldo masih memiliki kelebihan dari segi kecergasan dan keupayaan menjaringkan gol. Walaupun kelajuan lariannya mungkin sudah berkurangan, pengalaman membaca permainan serta penyudah tajam masih menjadi senjata utamanya di hadapan gol. Portugal juga kini sedang melalui fasa peralihan generasi. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat memberi gambaran bahawa skuad itu mempunyai masa depan yang cerah. Dalam keadaan ini, pengalaman Ronaldo boleh menjadi aset penting sebagai mentor kepada generasi baharu yang bakal memikul harapan negara. Tidak dapat dinafikan bahawa aura Ronaldo turut memberi kesan besar kepada mentaliti pasukan. Ramai pemain muda mengakui mereka membesar dengan menjadikan Ronaldo sebagai idola. Kehadirannya di bilik persalinan mampu meningkatkan keyakinan serta semangat juang seluruh pasukan ketika menghadapi perlawanan besar. Selain impak di atas padang, Ronaldo juga membawa nilai komersial yang sangat tinggi kepada Portugal. Setiap kali beliau beraksi, perhatian media dunia akan tertumpu kepada pasukan tersebut. Keadaan ini memberikan manfaat besar kepada penaja, penyiar dan pembangunan jenama bola sepak Portugal secara keseluruhan. Namun begitu, keputusan untuk meneruskan karya antarabangsa tidak boleh dibuat hanya berdasarkan emosi peminat. Ronaldo sendiri perlu menilai sama ada beliau masih mampu memberi sumbangan yang signifikan kepada pasukan kerana beliau sentiasa meletakkan standard yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Sekiranya Ronaldo memilih untuk terus beraksi sehingga Euro akan datang, kejohanan itu mungkin menjadi penanda aras terbaik untuk menentukan sama ada beliau masih layak memimpin Portugal ke Piala Dunia 2030. Prestasinya dalam tempoh 4 tahun akan datang pasti menjadi perhatian seluruh dunia. Apa yang pasti, legasi Ronaldo tidak akan terjejas walau apapun keputusan yang bakal dibuat. Beliau sudah memenangi pelbagai kejuaraan, memecahkan ratusan rekod dan menginspirasikan jutaan peminat di seluruh dunia. Namanya sudah pun berada dalam kelompok legenda terbesar sepanjang zaman. Bagi peminat Portugal, harapan untuk melihat Ronaldo beraksi di Piala Dunia 2030 bukan sekadar soal kemenangan. Ia lebih kepada impian menyaksikan ikon negara mereka menutup tirai karya di hadapan penyokong sendiri ketika Portugal menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan Maghribi. Akhirnya, hanya Cristiano Ronaldo yang mengetahui jawapan sebenar mengenai masa depannya. Sama ada beliau memilih untuk meneruskan perjuangan sehingga usia 45 tahun atau mengumumkan persaraan lebih awal. Satu perkara pasti tidak akan berubah. Nama Cristiano Ronaldo akan terus dikenang sebagai antara pemain bola sepak paling hebat dalam sejarah sukan dunia. Apa pendapat anda? Adakah Cristiano Ronaldo patut meneruskan karya antarabangsa sehingga Piala Dunia 2030? Atau sudah tiba masanya beliau memberi laluan kepada generasi baharu Portugal? Tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Nadi Sukan untuk lebih banyak analisis bola sepak terkini.
Terima kasih, jumpa lagi.